Hari ni kita ada satu pesakit. Kes dia agak kritikal. Amboi teruk ni. Ini simptom yang pertama. Patient sebenarnya mengalami masalah floating syndrome. Kita juga nampak kesan abnormal kat sini. Ini bukan diet keto ya. Berdasarkan pemeriksaan, absorber ni dah lemah. Biasanya absorber ni dia mula sakit sekitar 50,000 km. Tambah pula dengan jalan kat Malaysia ni, absorber memang cepat burnout. Yang nama KYB mempunyai pelbagai jenis absorber bergantung kepada kesesuaian pemanduan korang. Setiap produk KYB didatangkan dengan jaminan bagi memastikan pemanduan korang sentiasa selamat dan terjamin. So, kalau kereta korang dah ada simptom yang macam ni, jangan sampai absorber korang dah masuk ICU baru nak tukar.